Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ni, Ayung nak kongsikan salah satu menu yang terkenal di Johor, iaitu asam pedas lada hidup. Ianya adalah sejenis masakan ikan yang menggunakan lada hidup dan bukannya cili kering. Hasilnya memberikan rasa yang lebih segar dan pedas yang berbeza. Kita boleh gunakan apa sahaja jenis ikan, tapi di sini Ayung gunakan ikan pelaling. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya, di sini Ayung gunakan lebih kurang 6 ekor ikan pelaling yang telah siap dicuci bersih dan diseluruhkan kunyit dan garam. 2 biji bawang besar, 2 inci kunyit hidup, 3 ulas bawang putih saiz besar, cili hidup secukupnya, anggaran 7 ke 9 biji, kacang bende secukupnya, 1 biji tomato, sedikit daun kesum. Untuk bahan perasa, 2 keping asam keping, garam secukupnya, 1 sudu kecil gula, sedikit serbuk perasa. Mula-mula kita potong kasar bawang besar. Bawang putih dan kunyit hidup. Lada merah kita potong 2 saja. Kalau tak nak pedas, kita boleh buang bijinya. Tapi di sini Ayung tak buang bijinya sebab Ayung memang suka pedas. Tambah sedikit air. Kita boleh tambahkan sedikit minyak supaya biji cili jadi halus. Kisar semua bahan sehingga benar-benar halus. Untuk bende, kita potong tangkainya. Kita boleh letak apa saja, terung pun boleh juga. Di sini Ayung gunakan sedikit daun kesum dan juga tomato. Tomato Ayung potong kecil. Mula-mula kita tumis bahan yang kita kisar tadi dengan minyak secukupnya sehingga garing dan naik bau. Pastikan cili kita betul-betul garing kerana rahsia asam pedas terletak pada cili yang betul-betul garing. Apabila telah betul-betul pecah minyak, kita boleh masukkan air secukupnya. Air ni bergantungnya, kalau nak pekat kita letak kurang air, tapi kalau nak cair sedikit boleh letak lebih air. Kemudian kita boleh masukkan garam, gula, serbuk perasa kalau suka, dan di sini Ayung gunakan asam keping. Kita perisakan ikut cita rasa masing-masing. Dan apabila kuah telah mendidih, kita boleh masukkan ikan. Masukkan bende.
dan juga daun kesum. Boleh juga nak letakkan daun kunyit ataupun bunga kantan. Tapi di sini ayah gunakan daun kesum. Kemudian boleh masukkan tomato. Ayah memang suka letak tomato sebab tomato akan memberikan rasa lebih masam kepada masakan asam pedas kita. Untuk ikan pelaling kita tak perlu masak terlalu lama kerana isi ikannya begitu lembut. Alhamdulillah, siap dah masakan asam pedas lada hidup ikan pelaling kita, siap untuk dihidangkan. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.